Tengah buah mango. So hari tu saya buat rakaman waktu pagi, tak ada orang. Jadi kami datang waktu petang, waktu cuti umum. So tengah ramai penuh dekat sini. Sebelah sana ada pasar malam, meriah juga. So macam ni lah lifestyle saya dekat Kemuja. Kalau rasa macam sakit kepala ke apa, datang sini ya. Assalamualaikum, saya Mat Musa. Saya berasal daripada Cambodia. Kalau anda nak jadi kawan saya, sila pergi ke sini. Sangat meriah. Hari ini cuti umum. Jadi Kemboja dia orang lepak petang-petang kat sini. Tengok sebelah sungai. Dia orang Kemboja ni kan, dia orang suka tempat yang ramai orang. Dia tak suka tempat yang sunyi apa semua macam tu. Dia orang suka bersosial. Aku tu kat depan tu. Baru lepas hujan, jadi aja bawa keluarga keluar makan angin. Tengah buah mango. Semua mango mana taklah kelaparan sangat ke apa? Tak kelaparan, kalau orang lapar, kompleks kan. Dulu minat kan? Ya, baru buka tu kat sini. Ada apa pula, ada apa. Tapi ya Allah. Patung dia tak dinosaur dah. Naik jambatan Dia biru yang kat lintas sungai. Tengok tu. Ya, ada yang slow. Mesti udah suka naik tu. Welcome to Noria City. Tengok 5 tahun lagi cantik ke lagi macam mana? So hari tu saya buat rakaman waktu pagi, tak ada orang. Jadi kami datang waktu petang, waktu cuti umum. So tengah ramai penuh dekat sini. Apa? Bapa tak bawa pula shilling tu. Bawa kita apa? Shilling sekolah. Untuk apa tu? So, tengok sana jap. Tempat naik kapal. Tu dia. Tempat orang naik kapal kat sana. Apa? Ha? Sebab kita nak itu kat situ lah. Dengan Ramli. Yalah, kita turun sini. Kenapa? Memang ramai lah kat sini. Kalau anda nak lihat video saya datang sini waktu pagi, tak ada orang langsung, ada sikit je. So masa saya datang sini waktu pagi, waktu tu Khmer New Year. Jadi dia orang dah tengah beraya, tak ada orang datang main kat sini. Anda boleh tonton video dekat sini. Kita tengok kat sini sekejap. Tu dia.
sebelah sana ada pasar malam meriah juga. Tapi hari ni macam ada orang sakit. Saya pun sesama tak rancang pun datang sini saja nak makan angin, jangan lagi nak pergi Ion. Next time saya akan datang nak try masuk dekat sana dan buat video macam mana. Long Zul. Jadi bendera Kemboja. Sebenarnya kan Phnom Penh ni kalau kita lihat, kalau kita tengok dalam map kan, dia ada banyak sangat sungai dia. Ada pulau, ada apa macam-macam. Tengok orang naik boat yang laju tu, kalau anda boleh lihat kat sana. Jadi kalau anda nak datang ke sini dan nak enjoy naik boat, anda boleh join dengan orang ramai-ramai tu. Boleh di tiket dan sebagainya. Naik boat kat sini ada banyak trip. Dia bermula daripada pukul 5 petang sampai lewat malam. Tu boat dia tu. Okey. So macam ni lah lifestyle saya dekat Kemboja. Kalau rasa macam overwhelmed sikit, rasa sesama, nak makan angin, sakit kepala ke apa, datang sini ya. Kita tengok orang makan angin tepi sungai. Jadi kalau anda nak lihat saya pergi ziarah Malaysia, ziarah kawan dan sebagainya kan dekat Malaysia. Kalau anda nak lihat vlog saya ke Malaysia, sila tekan di sini.